Putus hati lah, staff pun baik-baik, doktor punya penerangan pun baik, tak macam baru doktor buat bypass jugalah, dia orang tak berani nak buat. Dia kata saya ada banyak blok, jadi dia orang tak boleh nak buat stand ke apa ke. Doktor Rahim dia kata boleh buat, tapi dia bubuh 4 ataupun 5 stand. Sekarang saya pun jantung saya dah ada improvement lah, daripada selepas saya makan ubat doktor, daripada 20% sekarang dah 40% dia punya improvement tu. Bagus lah. Siapa-siapa yang ada masalah macam saya ni, jantung tersumbat tu, kalau nak ask for second opinion tu, baguslah jumpa Dr. Rahim. Dia akan bagi kita cadangan, boleh buat ke tak boleh buat.